Assalamualaikum dan bertemu lagi kita di Oi Jom. Pernah tak korang terfikir kenapa nama rapper Malaysia semua macam cool gila, tapi bila tahu nama sebenar terus rasa macam ini abang jiran aku kot. Jom kita tengok nama sebenar rapper popular di Malaysia ini. Okey, yang pertama kita ada MK Keklik. Nama sebenar MK adalah Muhammad Hairi Amin bin Hamdan, tapi ramai yang kenal dia sebagai MK. Dalam beberapa temu bual, MK pernah jelaskan bahawa M tu datang daripada Muhammad, manakala K sering dikaitkan dengan Kota Kinabalu Sabah, tempat asalnya. Walaupun tak pernah bagi penjelasan rasmi panjang lebar, teori ini memang diterima peminat dan media tempatan. Nama MK senang diingat, ringkas, terus melekat. Macam lagu dia Mimpi tu. Fun fact, MK pernah cakap dia suka nama simple sebab senang orang nak sorak masa konsert. Macam MK macam tu lah. Okay, yang kedua kita ada Kid Sante. Okay, nama sebenar Kid Sante adalah Sante Kumar, anak laki Siba Subramaniam. Kid Sante mula aktif sejak remaja lagi, dan Kid tu memang datang sebab masa tu dia literally masih budak baru nak naik dalam scene. Nama Sante pula asalnya dari panggilan kawan-kawan untuk Sante, tapi dia ubah sikit jadi Sante. Bunyi lebih urban dan catchy. Fun fact, walaupun terkenal dengan vibe trap dan chill, Kid Sante sebenarnya seorang producer yang pernah hasilkan beat untuk artis lain sebelum dia sendiri popular. Ok, seterusnya kita ada Ultimate. Nama sebenar Ultimate adalah Sheikh Ahmad Said Abdul Rahman Al-Haddad, seorang rapper dan penulis lirik legend Malaysia. Nama Ultimate berasal dari perkataan ultimate, tapi beliau tukar jadi ultimate untuk nampak lebih unik dan lokal. Simboliknya yang tertinggi melambangkan semangat dia bawa hip-hop Malaysia ke tahap dunia. Fun fact, lepas lagu Amboi menang persembahan terbaik juara lagu ke-32, Ultimate terus umum bersara dari muzik. Satu mic drop paling klasi dalam sejarah hip-hop Malaysia. Seterusnya Joe Flizzo. Nama sebenar beliau ialah Johan bin Ishak, ikon hip-hop Malaysia dan bekas ahli kumpulan legenda Tupac. Nama Joe Flizzo digunakan sejak zaman awal beliau dalam muzik dan kini sinonim dengan flow dan gaya rap yang mantap. Beliau juga pengasas Def Jam Malaysia, label yang melahirkan ramai bakat baru. Fun fact, lagu Apa Khabar cipta sejarah AJL ke-29 dan terus kekal antara karya hip-hop paling berpengaruh di Malaysia. Next, kita ada Aman Ra. Nama sebenar Aman Ra adalah Rakib bin Abdul Rahman. Dulu dia dikenali sebagai Cool G, tapi pada tahun 2013 dia ubah jadi Aman Ra sebab nak bawa identiti yang lebih matang dan reflektif. Aman datang daripada nama sebenar beliau iaitu Rakib, yang bermaksud yang mengawasi, tapi dia lebih memilih Aman sebagai simbol ketenangan dan kedamaian dalam muziknya. Sementara Ra singkatan untuk Rakib Abdul Rahman. Fun fact, Aman Ra pernah jadi sebahagian daripada kumpulan The Movement sebelum bergerak solo dan cipta lagu mega hit Bangun. Budak flat, bangun. Okey, yang terakhir dalam list Oi Jom kita ada Sonawan. Nama sebenar Sonawan ialah Mikael Adam bin Muhammad Rafi Michel Rozat, rapper dan penerbit berdarah campuran Perancis Melayu. Nama Sonawan datang daripada panggilan kecilnya Sona dan Wan sebab dia nak jadi yang terbaik dalam apa yang dia buat. Fun fact, Sonawan mula menulis lirik sejak umur 13 tahun lagi dan pernah menang juara lagu bersama Joe Flizzo untuk lagu Apa Khabar. So, itulah dia 6 rapper Malaysia dengan nama sebenar mereka. Kadang-kadang nama pentas ni bukan sekadar gaya, tapi simbol identiti dan perjalanan hidup untuk setiap artis. Oi Jom ada soalan, kalau korang jadi rapper, apa nama pentas yang paling gempak yang korang rasa korang boleh bagi? Cuba komen kat bawah. Okeylah, sampai sini saja untuk episod kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Oi Jom. Assalamualaikum dan bye-bye.